Tahukah anda, di Malaysia saja lebih 7 juta orang berisiko menghidap penyakit buah pinggang. Yang paling menakutkan, 90% daripada mereka langsung tak sedar yang buah pinggang mereka dah mula rosak. Buah pinggang ni organ senyap. Dia tak tunjuk tanda awal, tapi bila dah kritikal, barulah simptom datang seperti kerap kencing malam, bengkak kaki, badan cepat letih dan sebagainya. Punca paling biasa ialah tekanan darah tinggi, kencing manis yang tak terkawal, kurang minum air dan terlalu banyak ambil ubat tahan sakit tanpa pantauan. Bila buah pinggang rosak, dia tak boleh dibaiki. Jalan dia cuma dua: cuci darah seumur hidup atau tunggu pemindahan organ. Jadi, jangan tunggu sakit baru bertindak. Jaga dari sekarang. Minum air secukupnya, jaga pemakanan dan buat pemeriksaan berkala.